3 sebab kenapa motor ni jadi kegilaan para wanita. Jom kita tengok. Sebab pertama, dari segi pupu paras dia, korang tengok memang nampak sporty habis tau. Siap ada fairing, ada winglet. Korang tengok pula muka depan dia memang nampak ganas habis lah. Korang tengok dari segi warna dia, didatangkan dengan 2 warna, hitam dan juga oranye. Macam McLaren tau warna dia. Sebab yang kedua, korang tengok dari segi position riding dia, tak terlalu agresif tau, seperti sport bike yang lain. Untuk seat height dia pun tak terlalu tinggi, 788mm je. So untuk ketinggian 155 ke atas, korang dah boleh capai motor ni. Sebab yang ketiga, dia punya harga dan juga maintenance sangat murah tau, mampu milik. Untuk harga cash dia 13,800, korang boleh dapatkan bulanan 388 tanpa deposit. Okey, untuk bahagian maintenance dia pula, sama je macam motor Kapcai, korang tukar minyak hitam dan yang lain-lain je. So, kalau korang berminat nak dapatkan color yang terbaru untuk CBR 150, korang jangan lupa tahu isi beg biru dekat bawah dan jangan lupa juga follow, like, comment and share untuk video seterusnya.